Bagi Anda memilih kehidupan yang jenis hidup tanpa tekanan kewangan setiap bulan, bermaksud tanggungan yang ringan. Ataupun Anda memilih kehidupan yang jenis suka orang memuji Anda. Wah, hari ni pakai kereta ni hebatnya. Tapi setiap bulan bila kena bayar, penat. Serupa customer saya ini, akak ni, dia beli sebuah Azia dari kedai saya dan bulanan yang tidak berat sangat lah, bawah pada 500. Jadi pun dalam bajet dia. So selepas 2 minggu dia ambil kereta, dia datang balik di kedai saya sambil berborak lah tentang kisah anak dia. So anak tu bagi dia tahu, Mama, semalam saya jumpa kawan-kawan. Diorang puji kawan kami naik kereta Honda. Saya malu lah, Mama. selepas akak ni dengar perbualan anak dia terhadap bagi tahu dia ni, dia ada sedikit sakit hati sikit lah, sebab dia beli kereta bukan untuk anak dia pergi kerja impress tentang orang lain bagi dia. Dia pun buat penerangan kepada anak dia, dek, mama beli kereta ni untuk keselamatan adik, sebab saya tak nak adik selalu kena hujan panas, dan saya tak nak adik naik motor nanti jadi apa-apa mama risaulah. Kereta Azia ni saya rasa bagi mama pun tanggungan tak berat sangat. So mama okey saja. Dan adik tidak perlulah nak kerja sangat kepujian dari orang lain. Benda tu tak penting sangat pun. Janji adik bawa kereta tu, mama rasa adik dalam keadaan yang selamat, itulah tujuan mama beli kereta untuk adik ni. So dari segi perbualan ni, akak ni dia menyampaikan mesej kepada saya juga. Memanglah zaman sekarang ramai sangat kerja impress orang dan menyebabkan diri sendiri penat setiap bulan. Kehidupan ni sepatut kita beli barang ikut kemampuan pada diri sendiri, bukan kerja kepujian pada orang lain. Benda tu tidak penting pun. Saya Aing, gadis Yuska Utara dari Buni.